Soalan paling kerap yang saya dapat, doktor, sakit ke kolonoskopi ni? Kebanyakan pesakit cakap selepas prosedur. Macam tu je. Settle dah doktor. So, semasa kita membuat prosedur, korang akan diberikan ubat tidur yang ringan. Korang tak sedar, tiada sakit, tak ada memory sangat pasal prosedur tu. Yang paling tak best atau paling tak convenient is actually masih lagi prep day, iaitu sehari sebelum. Bukan prosedur tu. Doktor tengok ke? Ya, kami tengok. Tapi ini adalah kerja kami. Kerja harian kami. Korang takkan ada apa yang kami belum pernah lihat. Memalukan tak? Korang bawa selimut, pakar, jururawat semua profesional. Setengah jam korang, hari biasa kami. Boleh tak sedar selepas? Ubat tidur tu ringan je. Bukannya kita memberi general anesthetic. Korang bangun pun tak lama selepas prosedur. Tapi sehari tu, janganlah drive sendiri untuk balik kalau boleh. Try dapatkan transport ya, ataupun support untuk transport. Selepas prosedur, perut kembung sedikit selama beberapa jam. Tu sebabkan semasa kita buat endoskopi tu, kita akan pumpkan gas untuk kita nampak dengan jelas usus. Tapi bila lepas prosedur tu, kentut-kentut semua keluar, rasa lega. Tu je. Takut adalah normal, tapi takut yang berdasarkan misinformation, itu yang halang korang dari prosedur yang boleh menyelamatkan nyawa. Tanya doktor, clear out the doubts. Jangan biar takut yang tak berasas ni jadi sebabkan korang elakkan.